saya Sebah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Tidak manis jika saya tidak memperkenalkan diri. Nama saya Norin Adrana binti Abdullah. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 yang bersekolah di SMK Datuk Medara. Kod sekolah saya ialah MEB 1063. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja kerana dapat berkongsi tentang sebuah novel yang pernah saya baca yang berjudul Rumah Tak Mesti Bahagia. Novel ini ditulis oleh Arif Zulkifli. Novel ini mengandungi 317 muka surat. Muka depan novel ini kelihatan seperti menceritakan tentang kebahagiaan, bukan? Tetapi isi kandungannya menyayat hati sehingga menyebabkan saya mengalirkan air mata tanpa saya sedari. Novel ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Ahmad Ain. Ain merupakan pelajar kelulusan ijazah dalam bidang mekanikal. Ain telah diterapkan tentang dosa dan pahala sejak kecil lagi kerana ibu bapanya merupakan seorang yang berpegang kuat kepada agama. Kehadiran Ain di dalam rumahnya merasakan tidak pernah wujud kerana Ain kehilangan cara berkomunikasi bersama kedua ibu bapanya. Ain seolah-olah tidak boleh menyuarakan pendapatnya sendiri kerana ibu bapanya sering mengabaikannya. Keputusan Ain untuk keluar dan bekerja di laman harmoni sedikit sebanyak telah mengubah hidupnya. Pada satu ketika, Ain tertarik untuk berkenalan dengan seorang pakcik tua yang bernama Pak Yazid. Pak Yazid merupakan seorang yang tidak mesra. Dia lebih memilih untuk bersendiri kerana terperangkap dengan kisah silamnya yang sangat pahit. Perkara ini menyebabkan Ain bekerja di sana dan menjaga orang tua itu sehingga pulih. Pada satu ketika, Ain ada menyimpan satu rahasia yang sangat sulit untuk dibicarakan kepada ibu bapanya. Perkara ini menyebabkan Ain menceritakan rahasia kepada ibu bapanya. Apabila Ain menceritakan rahasianya, ibu bapanya menjadi sangat marah sehingga memburukkan keadaan. Pada hujungnya, Ain sendiri yang merawat dirinya sehingga pulih. Ain merasakan dirinya sangat berdosa dan akan dicampak ke dalam api neraka. Pada kita, kisah mereka tidak pernah dialami oleh kita, tetapi itulah ujian yang mereka hadapi. Pak Yazid pula hanya kehilangan tempat bermanja, meluah dan berkasih. Gaya bahasa yang digunakan ini sangat memudahkan pelajar seperti saya untuk membaca dan mengakhiri cerita ini. Pada pendapat saya, novel ini sangat mudah untuk pelajar membaca kerana bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa remaja. Pengajaran yang saya dapat dalam novel ini ialah kita perlu tabah dalam menghadapi ujian. Selain itu, sikap Ain yang menghormati orang tua harus kita contohi. Akhir kata, membaca itu amalan mulia, jangan pula kita bersia. Mencari ilmu di mana ada, jadi panduan di alam dunia. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.